Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Anis dalam kelas Komunikasi Bahasa Melayu dan English. Okey, hari ni tema kita adalah anggota badan. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, Cikgu nak kamu tengok dulu video ni, okey? Jom kita tengok video. Head, shoulders, knees, toes, eyes, ear, mouth, and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ear and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ear and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and ear and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Kamu semua dah tengok video tadi kan dia nyanyi-nyanyi head, shoulder, knee and toes. Apa tu? Okey. Itulah yang kita nak belajar hari ni. Iaitu kenali tubuh badan kita. Okey. Kita akan pergi ke satu anggota, okey. Yang pertama adalah M-A-T-A-T-A, mata. Atau dalam bahasa Inggeris, eye. Yang kedua adalah H-I-D-U-N-G, dong, hidung. Atau dalam bahasa Inggeris, tengok tu ya, N-O-S-E, bunyi dia nose. Okey, yang seterusnya M-U-M-U, L-U-T, lut, mulut. Atau dalam bahasa Inggeris, tengok ejaan dia, M-O-U-T-H, mouth. Sebut dia, mouth. Okey, yang seterusnya, L-I-D-A-H, dah, lidah. Atau dalam bahasa Inggeris dia, T-O-U-N-G-E, bunyi dia adalah tongue. Okey, yang seterusnya. Ni. G-I-G, gigi. Atau dalam bahasa Inggeris dia, tengok ejaan tu, T-E-E-T-H. Bunyi dia teeth. Okey, yang seterusnya. M-U-M-U-K-A-K, muka. Atau dalam bahasa Inggeris, bunyi dia face. Tengok ejaan dia tu, F-A-C-E, face. Yang seterusnya. K-I-K, P-A-P-A, L-A-L-A, kepala. Atau dalam bahasa Inggeris dia, tengok ejaan H-E-A-D, bunyi dia head. Yang seterusnya, R-A-M, ram, B-U-T, boot, rambut. Atau dalam bahasa Inggeris kita sebut hair. Tengok ejaan dia tu H-A-I-R, hair. Okey, yang seterusnya T-I-T, L-I-L, N-G-A, telinga. Atau dalam bahasa Inggeris dia E-A-R, bunyi dia ear. Okey, yang seterusnya. T-A-T, N-G-A-N,
Tangan. Tangan. Atau dalam bahasa Inggerisnya, H-A-N-D. Hand. Okey, yang ni pula, yang terakhir. Keyuku. Keyuku. Kuku. Atau dalam bahasa Inggerisnya, kita sebut nail. N-A-I-L. Nail. Ada lagi. Okey. Yang terakhir. K-A-K. K-I-K. Kaki. Atau dalam bahasa Inggeris, tengok ejaan tu. L-E-G. Bunyi dia leg. Leg. Okey. Ini dia. Cikgu ada lampirkan aktiviti. Kita ada sedikit aktiviti iaitu mari membaca. Cikgu nak kamu semua sama-sama membaca ikut cikgu, okey? Yang pertama. Mata atau eye. Okey, tengok ayat seterusnya. Ini mata. Saya ada 2 mata. Saya melihat menggunakan mata. Okey. Boleh ikut cikgu ya. Yang seterusnya. Telinga atau ear. Okey, sama-sama baca ya. Ini telinga. Saya ada 2 telinga. Saya mendengar menggunakan telinga. Okey. Lagi. Hidung atau nose. Sama-sama ya baca. Ini hidung. Saya ada 1 hidung. Saya menghidu menggunakan hidung. Okey, tahniah semua sebab dah sama-sama membaca. Okey, jadi itu sahaja pengajaran cikgu hari ini. Cikgu harap kamu ingat apa yang cikgu ajar, faham. Satu, yang dalam bahasa Inggeris tu kamu kena ingat betul-betul ejaan dia, sebutan dia. Okey. Sebab cikgu ada lampirkan aktiviti untuk kamu. Jadi sila buat aktiviti tersebut, okey? Terima kasih.